Majlis berikutnya ke soalan yang kedua. Dengan ini dipersilakan Tuan Haji Mazri bin Haji Nasib Yang Berhormat Tenggara. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan Tenggara kepada Menteri Dalam Negeri. Mohon menyatakan status terkini reformasi permit masuk negara, terutama aspek semakan semula dasar serta prosedur permohonan bagi memastikan pengurusan permohonan tersebut lebih efisien dan teratur. Terima kasih. Disilakan Menteri Dalam Negeri untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillahi ila yaumiddin. Tuan Yang di-Pertua, terima kasih rakan kita dari Tenggara. Di bawah Seksyen 2 Akta Immigration, takrif permit masuk ialah permit untuk masuk dan tinggal di Malaysia. Di bawah Seksyen 10 Akta Immigration, permit boleh dimohon dan dikeluarkan dimohon kepada Ketua Pengarah Immigration dan dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Immigration. Dan di bawah jadual Perintah Immigration 1963, siapa yang layak memohon permit masuk? Pertama, seorang yang memiliki kelayakan profesional atau kepakaran yang membolehkan mereka memberi perkhidmatan dalam negara tapi tidak sampai menjejaskan kepentingan warga negara yang sedia ada. Kedua, mereka yang memiliki sijil yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri mengesahkan kemasukannya adalah untuk kepentingan ekonomi negara. Ketiga, bagi kategori 1 dan 2 ini, dia ada tanggungannya, isteri dan anak-anak di bawah 18. Isteri dan anak-anak di bawah umur 18 ini pun boleh mohon permit masuk. Yang lain, isteri kepada warga negara persekutuan yang tak pernah tinggal berasingan dengan suami untuk sekian tempoh. Lagi, mereka yang dibenarkan oleh Menteri Dalam Negeri untuk masuk ke persekutuan di atas belas ihsan. Tuan Yang di-Pertua, mereka yang dah ada permit masuk, sebenarnya mereka layak mohon kad pengenalan pemustautin tetap kalau mereka nak mohon. Nak mohon pun boleh, tak mohon pun tak apa. Kalau nak mohon pemustautin tetap, dia kena dapat permit masuk. Baik. Kalau pemustautin tetap, kad pengenalan itu dia kena mohon dengan Jabatan Pendaftaran Negara. Baik. Jadi Pertua, apakah reformasi yang kita buat setakat ini? Yang pertama, kita clearkan semua kes tertunggak selama ini. Bila saya masuk, saya dapati kes tertunggak mulai 2013 hingga 2023 ada 19,205 yang belum buat keputusan. 19,205. Daripada jumlah ini, saya dan pegawai buat ketetapan kita nak selesaikan semua sekali pada tahun lepas. Hasilnya, daripada 19,205, ada 15,081 permohonan yang telah kita luluskan, iaitu 78.5%. Yang tolak, dia boleh rayu. Yang tolak, dia boleh rayu, di mana rayuan itu pula, dalam kes, angka kes rayuan, tahun 2020 hingga tahun 2024, ada 5,628. Dan sebagai Menteri Dalam Negeri, saya mengarahkan semua tunggakan itu diselesaikan pada tahun 2025. Hasilnya, Tuan Sri Pertua, 98% daripada 5,628 selesai. Baik. Reformasi yang kedua ialah, saya nak disebut di sini, ialah bagi isteri kepada warga negara. Sebelum itu, dia kena 5 tahun usia perkahwinan dan 5 tahun tinggal sekali. Kita pendekkan 5 tahun pada 3 tahun. 3 tahun pun dah boleh mohon permit masuk.
Reformasi seterusnya adalah sebelum ini, kenapa berlaku tunggakan sekian lama? Kerana tak ada satu standard operating procedure. Sekarang kita adakan. Mulai sekarang, mulai 1 bulan 9 2025, semua permohonan baru permit masuk, KDN mengikat diri kami dalam piagam pelanggan ini 6 bulan mesti buat keputusan. Dulu 2013 tunggu, tak tahu hasil. Sekarang dalam 6 bulan mesti buat keputusan. Lain, dia nak tahu keputusan dia dapat atau tidak, dia boleh semak online. Baik, ke depan nanti permohonan permit masuk ini pun boleh dibuat secara atas talian. Apabila satu projek yang kami namakan National Integrated Immigration System mula berjalan sepenuhnya. Tan Sri Di-Pertua, kesimpulannya adalah kerajaan sentiasa peka dengan keluhan yang diterima oleh rakyat, terutama bagi mereka yang mempunyai pasangan warga asing. Pada kementerian dan pada kerajaan, institusi kekeluargaan rakyat Malaysia yang mempunyai pasangan warga negara sentiasa terjaga, kebajikan anak-anak tidak terjejas dengan status ibu atau bapa mereka yang masih belum mendapat taraf pemusatan tetap. Terima kasih. Terima kasih Berhormat Menteri. Yang Berhormat Tenggara, soalan tambahan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri KDN atas jawapan, dan di hujung jawapannya tu ada berkaitan dengan National Integrated yang berkaitan dengan sistem digital tu. Soalan Tenggara juga tambahan yang Tuan Yang Di-Pertua. Apakah langkah lain penambahan bagi digital yang telah atau sedang dilaksanakan oleh kementerian bagi mengurangkan kebergantungan kepada proses manual serta mengelakkan ketirisan dan salah guna kuasa, serta sejauh manakah kerajaan menyelaraskan dasar permit masuk ini dengan keperluan tenaga kerja strategik negara, khususnya dalam sektor berimpak tinggi dan penting. Sekian, terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Tuan Sri Di-Pertua, terima kasih sahabat saya dari Tenggara, soalan tambahan. Tuan Pertua, di KDN, khususnya Jabatan Immigration, sistem yang kita guna pakai sekarang ni namanya MyIMS. Sistem ni dah diguna pakai sejak 2013. Sekarang tahun 2025. Sistem IT kalau usianya sudah melebihi 10 tahun gitu, kita anggap sebagai satu sistem yang usang. Kita mesti perkenalkan sistem baru. Makanya kita laksanakan sekarang projek sistem immigration bersepadu nasional. Sekarang sedang berjalan. Perolehan selesai, SST dah keluar kepada vendor, kontrak ditandatangani, sekarang fasa pelaksanaannya berperingkat. Jadi, sistem ini adalah merupakan sistem immigration yang menyeluruh dan bersepadu yang menjanjikan teknologi tinggi. Sophisticated. Tujuannya nak memastikan kualiti sistem penyampaian perkhidmatan immigration betul-betul memenuhi keperluan rakyat. Dan sekaligus, bila dia mengurangkan urusan man-to-man, sistem yang menguruskan, kita lebih yakin sistem penyampaian kita akan jauh lebih berkesan. Bahagian kedua soalan tambahan tadi adalah tentang bagaimana kita harmonikan di antara permit masuk yang memberikan izin kepada tenaga asing untuk bekerja yang mempunyai kepakaran dalam sektor berimpak tinggi. Kita berpandukan kepada kita panggil jadual perintah immigration 1963, kurungan larangan masuk. Jadual ini memperuntukkan bahawa hanya seorang yang mempunyai kelayakan profesional atau kepakaran yang membolehkan beliau memberi perkhidmatan dalam negara, tapi tidak menjejaskan bakat dan talent tempatan. Hanya betul-betul bidang yang tak ada. Jadi dengan adanya mereka melalui kaedah permit masuk, kita ada sistem lain lagi. Pas iktisas misalnya, pas expatriate misalnya. Tapi pas permit masuk ini satu saja daripada beberapa jalur. Jadi bila mereka yang merupakan warga asing, ini bukan 3D sectors, kepakaran profesional mereka itu memberikan nilai tambah dan talent tempatan boleh belajar daripada kemahiran mereka. Jadi kita harmonikan begitu supaya kemasukannya itu tidak sampai menjejaskan bakat, tempatan, tapi pada masa yang sama menyumbang kepada kepentingan ekonomi negara. Jadi berpandukan kepada garis panduan ini, permit masuk itu mesti mematuhi
satu kriteria yang ketat yang menyumbang kepada sektor berimpak tinggi secara positif dalam negara kita. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Silakan Yang Berhormat Rantau Panjang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi